apartment punya harga tapi dapat kondo. You sure apartment punya harga? Sekarang apartment lah sewa berapa tau? Ah. Apartment lah, tak ada swimming pool, tak ada gym. Betul. Sedang sewa 1,200, 1,400. Oh, harga suara macam tu? Ada apa yang fully furnished 1,500. Apartment tau. Apartment tak ada. Ini tengok ada security guard lagi. Halo. View okey juga. View okey tengok. Semua macam kartun tu, kecil-kecil lah semut. Swimming pool. So sunset dari sini. So boleh sambil berenang sambil tengok sunset lah. Kalau ada Amoy pun boleh juga. Gym sejuk. Gym ada aircon juga. Ada aircon. Ambil duit pergi sewa apartment. Boleh cuba tengok rumah ni. Ini dekat luar gym ni dah berapa harga ni? Sejuk, ada aircon lagi. 24 jam ada security guard, ada playground lagi dekat sebelah sana. Ada orang bersihkan. Sama bayar juga. Kenapa kau tak nak pilih tempat yang lagi elok? Ni I takut mahal sangat. Takut mahal, bukan beli, kita sewa. Berapa harga ni? Tengok video ini sampai habis. Rumah macam ni jual berapa? 600,000. Bayar bank berapa? 3,000. Maintenance sini bukan murah. Tengok lobby sini. Macam hotel. Tempat yang letak you punya parcel. Ada CCTV juga. Kid playroom. Sini. Ada aircon juga. Sabtu Ahad tak nak kerja. Anak boleh main sini. You kat luar boleh tengok view. Boleh scroll sampai tengah hari. Tengok sambil video. Kalau sibuk, anak buang dekat sini je. Boleh juga. Tingkat 7 ada Sky Garden. Sky Garden lagi. You boleh bawa anak bawa basikal sini. Tengok kapal terbang. Mereka dekat sana je. Boleh nampak. Tembok sana pun macam macam ATM. Sih. Ni sampai mana pun kena scan. Safety kan. Okay, tunggu sekejap lah. Habis buat teh bunga dulu. Okay. Kita akan buat video sampai kau dapat beli rumah.